Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah dari kelas 2 Ibnu Qayyim. Pengenalan, Ecolayer Box ialah model miniature ekosistem yang direka menggunakan lapisan kotak telus bagi menggambarkan pelbagai tahap dalam ekosistem seperti tanah, tumbuhan dan haiwan. Setiap lapisan mewakili komponen biotik dan abiotik yang saling berkait. Projek ini memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan pemerhatian, eksperimen dan aktiviti hands-on, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap struktur dan fungsi ekosistem. 你好，大家好，我叫 Liana， 我是学生 dari kelas 2 Ibnu Sina. Pernyataan masalah. Pelajar sering menghadapi kesukaran untuk memahami konsep ekosistem secara abstrak melalui buku teks sahaja. Kaedah pengajaran konvensional kurang membolehkan pelajar melihat interaksi sebenar antara organisma dan habitat mereka. Kekurangan bahan pembelajaran visual dan praktikal menyebabkan pemahaman pelajar terhadap ekosistem menjadi terhad. Oleh itu, inovasi bahan pembelajaran yang interaktif dan menarik diperlukan untuk meningkatkan kefahaman konsep ekosistem dalam kalangan pelajar. Ohayo, watashi wa Shifa, imagaku di benci terendah dari kelas 2 Ibnu Sina. Objektif penghasilan bahan inovasi. Pertama, membantu pelajar memahami konsep ekosistem secara visual dan praktikal. Yang kedua, meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran sains melalui aktiviti hands-on. Yang ketiga, memupuk kesedaran pelajar terhadap kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Dan yang terakhir, menyediakan bahan pembelajaran mesra alam yang boleh digunakan berulang kali dalam kelas. Kelebihan Ecolayer Box. Yang pertama, interaksi dan visual, iaitu membolehkan pelajar melihat struktur ekosistem dengan jelas. Yang kedua, hands-on. Pelajar boleh menambah, mengubah dan memerhati interaksi antara organisma dalam model. Yang ketiga, mesra alam. Menggunakan bahan kita semula seperti kotak, botol plastik dan kertas. Yang keempat, fleksibel, iaitu sesuai digunakan dalam sesi pembelajaran berasaskan projek dan demonstrasi kelas. Dan yang terakhir, meningkatkan kefahaman konsep, iaitu membantu pelajar mengaitkan teori dengan amalan sebenar. SDG berkaitan. Projek ini selari dengan beberapa Sustainable Development Goals. Antaranya ialah SDG 4, pendidikan berkualiti, menyediakan bahan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, menggalakkan penggunaan bahan kita semula dalam pendidikan. SDG 15, ekosistem daratan, meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan pemeliharaan ekosistem dan biodiversiti. Bahan yang digunakan ialah kotak kertas A4, kertas berwarna, glue gun, gunting dan watercolour. Kesimpulan, Ecolayer Box merupakan inovasi bahan pembelajaran yang efektif dan menarik untuk pelajar tingkatan 2 memahami konsep ekosistem. Dengan gabungan visualisasi, aktiviti hands-on dan pendekatan PBL, projek ini bukan sahaja memudahkan pemahaman pelajar, malah memupuk kesedaran mereka tentang kelestarian alam sekitar. Inovasi ini juga menyokong matlamat SDG dengan memperkenalkan amalan pembelajaran beretika dan mesra alam.